Bismillahirrahmanirrahim. Rukun solat ada 13, iaitu perkara asas yang wajib. Pertama, niat qalbi, iaitu melapaskan niat dalam hati. Kedua, berdiri dengan betul fi'li bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram, iaitu qauli, mengucap Allahu Akbar pertama kali. Empat, membaca surah Al-Fatihah, iaitu qauli. Kelima, rukuk fi'li, bongkok dengan tak ma'nina, iaitu diam sebentar. Keenam, iktidal fi'li, berdiri tegak semula selepas rukuk dengan tak ma'nina. Tujuh, sujud fi'li, sujud 2 kali dengan tak ma'nina. 8, duduk antara 2 sujud fi'li dengan tak ma'nina. 9, duduk tasyahud akhir, iaitu fi'li pada rakaat terakhir, membaca tasyahud akhir, iaitu qauli. 11, selawat ke atas Nabi, qauli dalam tasyahud akhir. 12, memberi salam yang pertama, qauli, dan yang ke-13, tertib qalbi, melakukan semua rukun mengikut urutan. Semoga bermanfaat.